Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Taqi Muhammad Amir Faruqi dalam liputan khas Kepo TV untuk kali ini bersempena program Ihya Ramadan di SK Kepong. Bulan Ramadan bukan sahaja bulan penuh keberkatan, tetapi juga peluang untuk meningkatkan amalan dan mengeratkan hubungan sesama warga sekolah. Bagi menyemarakkan lagi semangat Ramadan, pada 10 Mac 2025, SK Kepong telah menganjurkan aktiviti menarik seperti pertandingan azan dan hafazan, tayangan kisah Al-Quran serta gotoro yang memasak bubur lambu. Di Dewan Ibnu Battuta, program dimulakan dengan pertandingan azan dan hafazan surah-surah pendek yang mendapat sambutan meriah daripada para murid. Pertandingan ini bukan sahaja mencukir bakat, tetapi juga mendidik murid-murid agar lebih mencintai alunan azan dan hafazan ayat suci Al-Quran. Sementara itu, di kantin sekolah, para guru dan murid berganding bahu dalam aktiviti memasak bubur lambu, satu tradisi istimewa sepanjang bulan Ramadan. Seawal jam 7 pagi, persiapan bahan telah dilakukan. Selesai memasak, tibalah saat yang dinanti-nantikan, iaitu pengedaran bubur lambu kepada semua murid dan warga sekolah. Semua murid berbaris dengan tertib untuk menerima bubur lambu, yang merupakan simbol perkongsian rezeki dan semangat ukhuwah dalam bulan Ramadan. Ihya Ramadan 2025 di SK Kepong sememangnya berjaya mencipta suasana penuh keberkatan dan kemeriahan dalam kalangan murid serta warga sekolah. Semoga program seperti ini dapat diteruskan pada masa akan datang untuk menyemai nilai-nilai murni dan kecintaan terhadap bulan Ramadan. Sekian sahaja liputan khas Kepo TV untuk kali ini. Saya Muhammad Taqi Muhammad Amir Faruqi melaporkan untuk anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.